nak benarkan ni untuk bermalam. Akhirnya dia tuan-tuan, dia ditumpangkan oleh seorang pembuat roti tuan-tuan, yang dia jemput untuk ke rumah dia. Masa tu tuan-tuan, masa dia buat roti tu, Imam Ahmad Hanbal tanya kepada pembuat roti tu. Dia kata, amalan apa yang kamu buat? Dia kata, aku tak pernah putus dengan istighfar. Dan Imam Hanbal tanya dia tuan-tuan, dengan amalan yang kamu buat hari ini ni tuan, dengan istighfar yang sentiasa yang kamu buat ini, apa yang kamu dapat? Dia kata, dia kata, Allah bagi semua apa yang aku minta. Tapi ada satu saja lagi yang belum Allah makbulkan doa aku. Dengan istighfar ni. Itu Nabi tuan-tuan istighfar sekurang-kurangnya 70 kali. Ada satu pandangan kata 100 kali. Minta Allah ampunkan dosa kita. Tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Pembuat roti kata yang belum lagi. Dia kata, aku teringin sangat, dia kata, nak jumpa dengan satu ulama yang besar, nama dia Imam bin Ahmad Hanbal. Menangis tuan-tuan Imam Ahmad Hanbal. Rupanya tuan-tuan, yang dia teringin sangat jumpa tu adalah diri dia. Barulah diberitahu tuan-tuan pada pembuat roti itu, akulah Imam Hanbali, dia kata. Baik, tengok tuan-tuan ni.